Jakarta nak tenggelam. Betul ke ni? Pernah tak terfikir, macam mana agaknya kalau satu bandar besar boleh hilang di telan laut? Bunyi macam cerita fiksyen, kan? Tapi percaya atau tidak, itulah yang sedang berlaku. Bukan di tempat lain, tapi di Jakarta, ibu kota Indonesia yang penuh sesak dengan bangunan, sejarah dan manusia. Ya, betul. Jakarta sedang perlahan-lahan tenggelam. Ini bukan gurauan, bukan juga ramalan karut. Ini berdasarkan kajian saintifik dan data dari pakar-pakar seluruh dunia. Dengan lebih 10 juta orang tinggal di sana, bayangkan kalau separuh daripada bandar tu akhirnya berada di bawah paras laut. Ngeri, kan? Jadi, kenapa benda ni boleh berlaku? Apa yang buat satu kota besar macam Jakarta boleh tenggelam? Mari kita cerita sikit, tapi kita santai je. Cuaca makin panas, laut makin naik. Semuanya bermula dengan satu masalah global, perubahan iklim. Disebabkan pencemaran dan gas rumah hijau, suhu bumi makin meningkat. Bila suhu naik, ais di kutub mula cair dan laut pula mengembang. Hasilnya, paras laut pun naik. Tak banyak pun setiap tahun, dalam 3 hingga 5 mm je. Tapi bila dikumpul setiap tahun, lama-lama naik jugalah macam air pasang yang tak surut-surut. Masalahnya, Jakarta duduk tepi laut dan ia antara bandar yang paling terkesan. Malah, kajian kata paras laut di sekitar Jakarta naik lebih cepat dari tempat lain. Dan bila hujan lebat atau ribut tropika datang, air jadi bertambah-tambah. Saliran bandar tak sempat nak keluarkan semua air itu. Jadilah banjir kilat. Penduduk sana dah biasa sangat dengan banjir, tapi banjir air laut, itu dah lain cerita. Masalahnya, Jakarta duduk tepi laut dan ia antara bandar yang paling terkesan. Malah, kajian kata paras laut di sekitar Jakarta naik lebih cepat dari tempat lain. Dan bila hujan lebat atau ribut tropika datang, air jadi bertambah-tambah. Saliran bandar tak sempat nak keluarkan semua air itu, jadilah banjir kilat. Yang naik tu laut, yang turun pula tanah. Tapi bukan air laut je yang bermasalah. Tanah Jakarta sendiri pun sedang turun. Bayangkan, laut naik, tanah turun. Kombinasi yang sangat tak best untuk mana-mana bandar. Kenapa tanah boleh turun? Ini yang menarik. Ramai orang di Jakarta guna air dari bawah tanah sebab bekalan air paip tak cukup. Jadi mereka gali telaga sendiri. Tapi bila banyak sangat air ditarik keluar dari bawah tanah, tanah tu jadi kosong dan mula mendap. Macam span yang diperah airnya. Lama-lama dia jadi leper dan turun. Ada kawasan di Jakarta yang turun sampai 10 ke 20 cm setahun. Bayangkan, dalam masa 10 tahun, tanah tu dah turun 1 atau 2 meter. Malah, ada tempat yang dah pun berada di bawah paras laut sekarang. Laut naik palas, tanah turun, bahaya besar. So, bila dua benda ni berlaku serentak, laut makin tinggi, tanah makin rendah, itu resepi untuk bencana. Kawasan-kawasan rendah di Jakarta terpaksa bergantung pada pam dan benteng untuk elak banjir. Tapi kalau pam rosak atau tembok bocor, habis. Kajian kata kalau tak buat apa-apa, hampir 95% kawasan pesisir Jakarta akan tenggelam menjelang tahun 2050. Bayangkan macam mana kehidupan orang ramai akan berubah. Rumah-rumah akan musnah, jalan raya tenggelam, perniagaan lumpuh dan paling menyedihkan, berjuta-juta orang mungkin kena tinggalkan rumah mereka. Apa yang dah dibuat dan apa lagi boleh buat? Nasib baik, kerajaan Indonesia tak duduk diam. Mereka dah ambil beberapa langkah besar untuk cuba selamatkan kota ini. Tembok laut gergasi dibina untuk tahan air laut daripada masuk ke darat. Tapi kosnya tinggi dan perlu dijaga rapi. Larangan guna air tanah
galakkan guna air paip. Tapi bukan senang nak ubah tabiat berjuta orang. Pindah ibu kota. Yang ni paling mengejutkan. Pada 2019, kerajaan umumkan akan pindahkan ibu negara ke Kalimantan, tempat yang lebih tinggi dan kurang risiko bencana. Nama baru ibu kota tu? Ibu Kota Nusantara. Didik rakyat. Sebab kalau rakyat sendiri tak faham bahaya yang datang, susah nak ubah apa-apa. Jakarta adalah amaran untuk semua. Cerita Jakarta ni bukan sekadar kisah satu bandar yang nak tenggelam. Ia sebenarnya satu amaran untuk kita semua. Bandar-bandar pesisir lain macam Bangkok, Ho Chi Minh, bahkan Georgetown dan Kuala Lumpur juga berisiko kalau kita terus abaikan isu iklim dan guna sumber semula jadi sesuka hati. Masalah alam sekitar bukan masalah masa depan lagi. Ia sedang berlaku sekarang. Dan kalau kita tak ubah cara hidup kita, dari cara guna air, tenaga, sampai cara bina bangunan, jangan terkejut kalau satu hari nanti, bandar kita pula yang hilang dari peta.